Ya Allah, salahku banyak. Ya Allah, maafkanlah. Wah, seronok guys, baru balik ada manis-manis tu. Kau pergi mana tu? Lagi mana tu biar je lah, korang nak kalah apa. Dah lewat ni, dah tiga. Bukannya lewat sangat, baru tiga kan. Sebagi kan ada kelas. Suka hati lah, kelas ke tak kelas ke, aku pergi je lah. Tapi aku tak pergi. Asyik tak pergi kelas kan. Kau dah banyak hari tak pergi kelas tau. Kita tanya. Iyalah, bukan dia kacau korang. Hei, dah malas lain korang, aku nak tidur lah. Mudahnya perempuan yang kita bodohkan. Pergi mana pula Tak, kenapa kau? Kau nanti aku nak pergi mana kau kalau ke? Luar dan jauh. Sorry you lambat. It's okay. Jom kita pergi makan dulu. Dah kenyang you? Dah habis. Okay, let's go. Weh, ni apa tu? Weh, dekat sini tau. Oh, Tengok ni bukan ke Z ke ni? Kau tengok dia punya baju dia, lepas tu seluar dia macam dia tu kan? Sebab semalam pun dia keluar pakai baju macam ni. tak sangka dia macam ni. Betul, aku rasa mungkin sebab ni lah kot dia selalu pulang ke sini pukul 3. Boleh lambat. Ha. Kalau betul dia, so kita kena buat report tu macam mana? Rasa kita patut buat report lah. Tapi dekat siapa yang kita kena report? Aku rasa kita patut report dekat HEP, dekat pegawai HEP. Tapi sekarang masa tak sesuai. Sebagi kita pergi. Boleh? Boleh. Save video ni, nanti kita sertakan bukti lah. Boleh. Okay. Mesti tak apa dah kot. Settle dah ni. Tak apa, kita jumpa nanti lah. Okay. Jumpa lagi. Beres. Aku rasa aku ada benda nak buat ni. Aku nak kena report pasal video kemarin. Hello. Yang ni pihak atasan universiti ke? Okey, saya nak report berkenaan dengan video yang saya jumpa. Ini melibatkan maruah universiti dan saya rasa kesnya agak berat. Okey, baik. Aku harap
lebih insaf lah lepas ni. Kantoi lah pula. Mana tak tahu. Ini tak kantoi. Cukup ke tak? Cukup. Makan. Hello? Assalamualaikum. Oh, kamu lah Ifrit? Ya, saya. Kamu tahu kenapa saya jumpa kamu? Ya, sebab apa tuan? Saya mendapat aduan kamu menjual video dark side. Ya kah? Bila saya lakukan benda-benda macam tu? Saya mendapat maklumat ini dari sumber yang boleh dipercayai. Ya ke tuan? Boleh percaya ke sumber tu? Jangan risau, sumber ini dapat disahihkan. Okey, kalau macam tu, tuan nak selesaikan masalah ini dengan macam mana? Selesaikan maksudnya? Saya tak nak menyelesaikan masalah ni. Saya nak selesaikan dengan cara yang mudah. Mudah macam mana tu maksudnya? Apa kata saya selesaikan dengan cara yang manis sikit untuk tuan? Apa yang kamu nak bagi kepada saya? Okey tuan. Dalam akaun saya ada 10,000. Apa kata saya beri kat tuan 1,000? Duit apa ni? Okey, macam tu saya akan bagi 5,000. Apa yang kamu sampaikan ni? Okey. Saya akan bagi 10,000. Kita settlekan di sini dan habis terus masalah saya. Awak sebut macam saya. Kamu ingat saya seorang yang punya rasa? Alah tuan, saya tak risau. Benda ni bukan ada orang lain tahu pun. Lagipun ini untuk langsungan hidup tuan juga. Kamu tahu ni kesalahan yang besar untuk kamu. Tahu tuan, tapi banyak selalu untuk tuan terima. Kamu tahu kalau saya terima rasuah ni, hidup saya takkan berkat. Jadi, tuan nak atau tidak? Saya tak nak. Jadi, saya akan kenakan kamu tindakan tak terdetik. Dan kamu akan dibuang dari UiTM ini. Sebelum tu, saya dah janji kepada kamu. Okey, kita nak untuk siasatan dan kami dapati cik ada orang tu juga masuk. Jadi saya harap cik ini semua kepada ini. Jadi minit. Alhamdulillah. Masa kabur dahaga. Apalah kabar anakku buat di sana ya? Agak-agak Ifrit sedang buat apa ya? Hai, kamu sekolah lagi? Siapa? Hello? Ya.
Waalaikumsalam. Ya saya Bapak Ifrit. Ada apa tu Encik? Allahu Akbar. Kenapa dia buat macam tu Encik? Allah. Apalah nasib anak aku ini. Apakah kerana sedemikian berlaku ya Allah? Apalah dosa aku ya Allah? Akta SPRM. Yang pertama, memberi suapan di bawah Seksyen 17, membuat atau memberi sebarang bentuk suapan kepada seseorang untuk mendapatkan faedah atau pengaruh dalam tindakan rasmi atau keputusan seseorang itu. Yang kedua, menerima suapan di bawah Seksyen 16, mana-mana individu yang menerima suapan dengan niat untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan rasmi mereka, ini termasuk pegawai kerajaan atau mana-mana individu dalam kedudukan kuasa. Secara kesimpulannya, percubaan merasuah ni terjadi bila seseorang tu dia nak bagi rasuah dekat orang lain dengan tujuan dia nak pengaruh keputusan kawan tu, tapi tak berjaya. Walaupun usaha tersebut tak berjaya, benda tu dianggap sebagai satu kesalahan yang serius lah. Kalau ikut atas SPRM, walaupun hanya percubaan, orang yang terlibat boleh dikenakan denda ataupun penjara. Semua ni dibuat adalah untuk menjaga integriti dalam sektor awam dan peribadi.